Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, apa khabar semuanya? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk pujian kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya, taufik hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita kesempatan untuk kita berada di rumahnya di antara maghrib dan isyak. Tidak lain tidak bukan untuk menuntut ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus mencurahkan hidayah dan taufiknya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pada kita pintu-pintu hikmah, pintu-pintu taufik, pintu-pintu hidayah, pintu-pintu ma'rifah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita rezeki dapat mengenal Allah, dapat sampai kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, supaya keberadaan kita ini diberkati oleh Allah SWT, mari jangan kita lupa dulu untuk kita niatkan i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mari kita mulakan majlis kita pada malam ini, yang mana hari ini, malam ini merupakan kuliah khas untuk kita membincangkan seperti yang mana pihak masjid telah minta untuk kita mengimarahkan waktu ini untuk kita menjelaskan sedikit sebanyak tentang ibadah haji. Dan juga terdapat permintaan-permintaan daripada jemaah-jemaah yang akan berangkat. Ustaz, boleh tak adakan satu kuliah khas ni hanya untuk merumuskan segalanya daripada awal hingga akhir. Ustaz, saya ni gabrah ni nak pergi haji ni, memang nervous. Ada yang saya dah pernah pergi tapi masih juga gemetar nak kena pergi lagi. Jadi boleh tak adakan satu kuliah khas? Mungkin dalam 40 minit, kita pun tak tahu 40 minit boleh sempat ke tak cover semua. Tapi kita mohon Allah SWT berkati waktu kita. Boleh tak Ustaz rumuskan semua daripada awal hingga akhir? Jadi bila saya jejak ke tanah suci, saya tahu what to expect, saya tahu apa yang saya akan lalui. Boleh tak? Jadi demi untuk menunaikan hajat dan juga permintaan sebahagian jemaah kita, jadi kita jadikanlah hari ini, malam ini, peluang untuk kita ulang kaji daripada awal hingga ke akhir. InsyaAllah kita mohon, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Dengan berkat suratul Fatihah, semoga Allah SWT membukakan pintu-pintu kefahaman. Semoga Allah SWT mengurniakan kita dapat beramal dengan apa yang kita pelajari. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ali baitihi al-mutahharin wa ashabihi al-muttaqin wa saadati sufiyati aynama kanu wa halat arwahuhum min masyariqil ardi ila magharibiha. ثم خصوصا إلى روح سلطان الأولياء والصالحين القطب الرباني والعارف الصمداني الشيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح سيدنا سيد الطائفة أبي القاسم الجنيدي البغدادي قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح سيدنا محي الدين شرف الدين أن يحيى النووي قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح سيدنا الإمام خطيب الشربيني قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح مؤسس هذا المسجد. ثم إلى روح من أمر هذا المسجد، خصوصا إلى روح مولانا أبو بكر المالباري ومولانا زين الدين المالباري. ثم خصوصا إلى روح المرحوم أيهد أستاذكم وفوزي بنتكم أحي جمعة شيء لله ولهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami pintu kefahaman kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami pintu amal kepada ilmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami mutiara-mutiara ma'rifat mengenalmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah daripada hati kami segala cebisan dunia ya Allah yang menghambat kami daripada mencintaimu ya Allah, yang menghambat kami daripada mentaatimu ya Allah, yang menghambat kami daripada mengenalmu sebenar-benar kenal ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita tanamkan azam dengan penuh semangat juang yang tinggi. Malam ini kita nak tuntut ilmu, kita nak dapatkan gambaran yang terbaik kalau boleh, yang paling jelas kalau boleh mengenai ibadah haji. Tuan-tuan mohon dirahmati Allah sekalian, ini memerlukan untuk kita benar-benar faham urutannya. Kita kadang-kadang perlu kita menghafal. Memang tak boleh lari tuan-tuan puan daripada menghafal. Tak boleh lari daripada nak faham, nak hafal dan juga nak tahu urutan dan susunan dia. Kalau perlu catat, kita harus catat. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan yang ringkas ini kita akan membahaskan tentang rukun Islam yang terakhir, yang mana dengan rukun ini sempurna keislaman seseorang itu, iaitu rukun ibadah haji, rukun yang kelima. Yang mana Islam itu terbina dengan 5 tiang, 5 pilar, yang mana kelimanya itu adalah ibadah haji. Dalilnya adalah hadis Jibril, yang mana Jibril bertanya kepada Nabi SAW, bagi tahu aku tentang Islam. Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah syahadah, solat, puasa, zakat dan yang terakhir haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini dalil kefarduan haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan tuntutan Allah ke atas hamba-Nya untuk pergi tunaikan haji. Syarat dia man istata'a ilaihi sabila. Selagi engkau mampu, maka kamu dah diwajibkan ke atas kamu haji. Selesai perbahasan pertama, iaitu kefarduan haji. Okey, kalau saya nak dividekan, nak distributekan into subtopics, maka yang the first one will be about kefarduan haji. Kalau selesai, haji ini fardu, itu perbahasan yang pertama. Perbahasan yang kedua, fardu atas siapa? Jadi kita harus bincangkan syarat-syarat wajib haji. Adakah haji itu diwajibkan untuk semua sekali? Dia ada syarat-syarat dia. Yang pertama mesti Islam. Ini syarat yang pertama, Islam. Yang kedua mesti baligh. Baligh, maksud baligh, lelaki kalau dah umur 15 tahun ataupun keluar air mani, atau perempuan dah masuk haid, dah masuk uzur bulan, dah dikira baligh. Syarat ketiga harus berakal. Maka orang-orang yang tidak ada yang hilang deria akalnya, maka tidak diwajibkan haji untuknya. Yang keempat, orang tu mesti merdeka. Nah, ini dah tak apply untuk zaman sekarang, dah tak ada hamba. Jadi kita semua merdeka. Dan yang kelima, yang paling important tuan-tuan, kemampuan, ability, kemampuan, kesanggupan. Jadi para ulama bila tengok bahaskan tentang kemampuan ni, dia ada beberapa aspek nak kena tengok. Yang pertama, aspek kesihatan badan. Mampu tak untuk pergi keluar tunaikan haji? Ataupun kita ada, na'udzubillah, ada seseorang itu menghidap penyakit, yang mana dengan penyakit ini dia akan menghalang perjalanan kita. Contoh orang yang dah bedridden, dah tak boleh keluar daripada bilik, dah terentang ke atas katil. Mampu ke tidak nak buat haji? Dah tak boleh dah. Dah tak boleh. Ataupun orang-orang yang ada penyakit-penyakit lain yang memang tak boleh. Bila dia jalan dia berapa, doktor dah cakap kau kalau jalan nanti begini. Kau gini memang akan semput dan sebagainya. Kau akan semput pun ada banyak level tuan-tuan puan. Ada yang masih boleh tahan, masih sanggup, diwajibkan. Ada yang memang dah kronik, dah tak boleh. Jadi semuanya tuan-tuan puan, pokoknya balik kepada taklimat doktor. Jadi yang ini tuan-tuan puan, ustaz-ustaz tak boleh ada say dekat sini. Bab-bab kesihatan ini kena dapatkan nasihat doktor. Doktor akan cakap physical punya activities akan affect dia.
teruk. Jadi kita sebagai seorang ustaz ataupun seorang ni dah akan tahu, okey yang ini dah tak boleh. Dan ini kita ikut taklimat Majlis Ugama Islam Singapura. MUIS dah susunkan dah orang yang ada chronic disease selagi boleh mampu macam mana syarat-syarat dia. Orang yang gini. Dan juga antara syarat-syarat kesanggupan ni sekarang dah ada ekstra tuntutan, iaitu vaccination dan sebagainya. Orang kalau nak berangkat mesti ada yang pneumococcal, meningitis lah, influenza lah, COVID-19. Ini semua menjadi syarat juga. Ini aspek kesihatan tuan-tuan. Kesanggupan ada aspek keamanan jalan juga. Keselamatan dan keamanan jalan. Bermakna boleh tak kita pastikan jamin kita daripada Singapura boleh sampai ke Tanah Suci. Dari segi flight tak ada masalah, tak ada cancellation of flight, dan juga tak ada berlaku peperangan di antara negeri kita dengan sana. On the way tu tak ada peperangan. Itu semua keselamatan, keamanan jalan harus kita cek. Syarat terbaru zaman sekarang iaitu kota. Kota, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Kota haji ini pun kalau tak ada, kalau seseorang jemaah tak dapat kota haji, maka apakah hukum ibadah haji untuknya? Belum wajib lagi. Sebab belum lagi syarat keamanan jalan tak ada. Kemudian keselamatan jalan, bermakna kalau tuan-tuan berangkat juga pergi memang tak boleh sebab kota tak ada. Dan juga kota, visa, ini semua menjadi tuntutan. Kalau tuan-tuan tak ada kota, tak dapat kota, belum diwajibkan haji. Maka jangan terus rasa marah. Apa ni aku tak dapat kota, setiap tahun aku tunggu kota tak ada ni. Macam mana aku dah wajib haji? Belum tuan-tuan. Wajib haji hanya apply sekiranya dah dapat kota tu. Kota tu nama kita dah naik, baru wajib haji. Begitu tuan-tuan rahmati Allah sekalian, bagi yang nama yang dah naik usah ditundakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut dah dalam hadis, kalau kau memiliki keupayaan untuk menunaikan haji, jangan kau lambat-lambatkan. Nabi SAW bersabda, ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma yu'radu lahu. Bersegeralah pergi ke haji selagi kau boleh. Kau tak tahu tahun depan macam mana kau punya nasib. Kau tak tahu lagi tahun depan mungkin Allah SWT dah tarik dah nyawa kau. Mungkin ini nyawa kau yang terakhir. Mungkin ini hari terakhir kau berangkat keluar dari Singapura. Jadi ambil peluang ini. Begitu tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kesanggupan, kita masih dalam perbahasan kesanggupan, kemampuan, mempunyai bekalan yang cukup. Bermakna nak bayar, nak menanggung keberadaan kita ke sana selama sebulan, 20 lebih hari, itu semua kena ada. Ini semua tuan-tuan, kalau tak ada maka haji belum lagi jadi wajib. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Selesai perbahasan yang kedua. Saya cepat sangat tak? Ke okey? Boleh tak? Kalau cepat sangat beritahu ini sebab kita nak rumuskan semua. Tapi waktu kita maghrib sampai isyak, tuan-tuan. Ini kita nak belajar ni bertahun-tahun, tuan-tuan. Para ulama pun bila tulis tentang haji ni berjilid-jilid, tuan-tuan. Tapi para ulama pelan-pelan summarizekan. Imam Nawawi daripada Majmu' Syarah Muhazzab dijadikan kecil, nama dia maqasid, kemudian jadi manasik. Khatib Syirbini buat mansak kabir, dirumuskan lagi mansak as-saghir. Ini sekarang mansak as-saghir ni yang paling rumusan lah yang kita boleh rumuskan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah nak tunaikan ibadah haji, kita harus kenal bahawa ibadah haji ada tiga aspek, tiga bahagian. Rukun, wajib, sunnah. Siapa yang tahu mana rukun, siapa tahu mana wajib, siapa tahu mana sunnah, insya-Allah no problem. Yang selalu yang kita perasan, tuan-tuan, para jemaah-jemaah yang mungkin bila sampai ke sana rasa gabrah dan sebagainya. Kebanyakan punca rasa gabrah, punca tak tahu nak buat apa, sebab mungkin belum dapat bezakan mana rukun, mana wajib, yang mana sunnah. Itu problem ni, tuan-tuan. Ini masalah cabaran yang dihadapi selalunya lah. Saya datang terus ihram, nak ihram, mandi ihram, mandi ihram ni rukun, kena ke sunnah? Macam itu semua nak kena tahu. Kemudian menjatuhkan niat, melafazkan niat, itu rukun ke sunnah ke wajib? Menjatuhkan niat dalam hati, adakah itu rukun, sunnah ataupun ini semua, tuan-tuan. Kita kalau dah bezakan, insya-Allah no problem. Saya recommend selalu, tuan-tuan, kita letakkan satu helai kertas, satu kad tu kita letak dalam kocik. Dalam kad tu tulis rukun haji berapa, wajib haji berapa. Dah.
Itu banyak membantu. Saya betul-betul saya cakap ini banyak membantu. Mari kita mulakan dahulu dengan rukun haji. Senang. Rukun haji 6. Rukun haji 6 perkara. Ya, rukun haji 6 perkara. Wajib haji 5 perkara. Itu je. 6 dengan 5. Ingat tu je. 6 dengan 5. Dah. Ni kalau aku dah dapat settle 6 ni dengan 5 ni, insya-Allah dah settle haji aku. Jadi yang 6 rukunnya adalah yang pertama, ihram. Ihram. Apa maksud ihram? Menjatuhkan niat dalam hati. Menjatuhkan niat dalam hati, itu ihram. Masuknya kita dalam kawasan pantang larangnya ihram. Bila kita buat nawaitul hajjah. Kalau orang yang haji terus buat haji ifrad, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan haji dan berihramku dengannya kerana Allah Ta'ala. Dah. Tuan-tuan dan puan, niat dalam hati rukun, wajib. Melafazkan dengan lisan sunnah. Melafazkan di lisan, cakap kuat-kuat ataupun sebut dalam lisan, hukum dia adalah sunnah. Untuk membantu dalam hati. Tapi yang wajib tu dalam hati. Jadi kita jatuhkannya. Itu rukun pertama, ihram. Yang kedua, wukuf. Wukuf di Arafah. Nabi SAW bersabda dalam hadis, Al-Hajju Arafah. Haji is all about Arafah. Siapa tertinggal Arafah, memang tak dapat haji. Maka rukun kedua adalah wukuf di Arafah. Saya sebutkan dulu rukun dia berapa, haji berapa, baru nanti kita susun dia punya timeline. Boleh? Jadi saya sebutkan dulu yang mana rukun, yang mana wajib, kemudian baru kita letak everything ikut timing dia. Jangan masuk timeline dulu, nanti pening tuan-tuan dan puan. Tahu dahulu mana rukun dan mana wajib. Rukun yang tadi pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf. Tawaf ni ada banyak makna, banyak nama. Tawaf haji kita panggil tawaf haji, ataupun tawaf ifadah. Tawaf ifadah ataupun tawaf rukun. Banyak nama dia, sama. Okey. Dah berapa rukun tuan-tuan? Dah 3. Kemudian sa'i. Sa'i ni kita panggil sa'i haji lah, sa'i haji. Itu yang keempat. Yang kelima kita panggil al-halqu, cukur. Bercukur ataupun bergunting. Dan yang keenam tertib. Tertib tu kena ikut susunan. Tapi tuan-tuan dan puan, tertib ini lil mu'zam. Tertib untuk sebahagian besar. Tak semestinya kena ikut tertib semua. Okey, apa maksud saya? Maksudnya para ulama kata yang kena ikut tertib hanya ihram. Lepas ihram baru boleh wukuf, lepas wukuf baru boleh buat tawaf. Ini je yang kena ikut tertib. Ihram, wukuf, tawaf. Sa'i bila? Sa'i bila-bila masa kita nak buat, lepas ihram dah boleh. Yang penting lepas tawaf kudum lah. Nanti tuan-tuan dan puan, kalau orang tu dah ihram dekat dalam aeroplan, sampai je ketibaan Jeddah, masuk apartmen, kan kita ada tawaf selamat datang, kan? Itu adalah sunnah. Itu nanti kita bincangkan. Bila sampai je tawaf kudum dulu, lepas dah tawaf selamat datang, terus boleh lakukan sa'i haji. Bermakna apa? Sa'i boleh buat in advance bila ihram boleh. Walaupun sebelum wukuf di Arafah, sa'i kita dah boleh settlekan dulu tuan-tuan dan puan. Sa'i dah boleh settle. Ini khas untuk mereka yang melakukan haji ifrad. Nanti saya akan bagikan apa jenis-jenis haji yang ada, itu nanti sebentar. Kita habiskan dulu rukun. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur, bergunting dan juga tertib dekat sebahagian besar. Itu sahaja tuan-tuan dan puan rukun haji. Rukun haji. Ustaz, haji dengan umrah ada beza tak? Dah alang-alang cakap pasal haji ni. Umrah senang, tuan-tuan dan puan buang yang wukuf Arafah je, itu je. Maka umrah itu sama macam haji, kecuali tak ada wukuf. Itu sahaja. Maka tadi saya sebutkan berapa rukun haji? 6. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, bergunting, tertib. Umrah pula buang wukuf. Jadi tinggal ihram terus tawaf. Tawaf umrah kita panggil. Terus sa'i dah habis, terus kita bercukur, bergunting dan tertib. Jadi tuan-tuan dan puan, siapa yang pernah melakukan haji tuan-tuan dan puan, dia akan rasa umrah ini sangat mudah. Umrah ini sangat senang. Kenapa? Sebab dah rasa yang susah.
dah rasa daripada haji dah wukuf dah apa-apa semua. Jadi bila buat umrah rasa mudah. Selesai kita rukun haji. Jadi dah hafal tuan-tuan dan puan, rukun haji ada berapa? Ada 6 rukun haji ada 6. Sekarang kita masuk wajib haji. Ustaz, apa beza rukun dengan wajib? Ini sekarang kita nak bahaskan. Rukun, kalau tak buat, haji awak tak sah. Haji awak tak sah dan berdosa, dan awak wajib qada tahun yang akan datang. Macam mana tu nak pastikan? Dah lah kota kalau dah pergi, tak tahu lagi tahun depan boleh pergi lagi ke tak. Awak tertanggung haji awak tu. Ini kalau tertinggal rukun. Maka kalau tertinggal rukun, tak sah, berdosa, dan juga wajib qada fauran. Fauran bermakna secepatnya. Maknanya the next haji, next year kena datang balik. Tu pun kita tak pasti boleh datang balik. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan kita risikokan ibadah haji kita hanya kerana kita tak belajar syarat-syarat rukun. Jangan kita risiko tuan-tuan dan puan. Rukun ni jangan buat main tuan-tuan dan puan. Ada orang ingat, alah ustaz tawaf senang lah tawaf. Nanti dulu, tawaf ini rukun. Kalau awak tak jaga syarat-syarat tawaf, nanti kita sebutkan syarat-syarat tawaf. Awak tergitu awak punya badan ini demi syarat dia kena bahu kita tu mesti mengarah ke Kaabah. Kan? Kita punya bahu kiri kita kena menghadap ke Kaabah. Kita langgar je, kita tengok menghadapkan badan itu dah langgar syarat tawaf tuan-tuan dan puan. Kita dah kena patah balik. Kena patah balik 2-3 langkah kita sambung, ataupun kena tambah satu pusingan. Kerana pusingan tu tak kira. Tengok, as simple as kita tak langgar, kita tak jaga satu syarat, tawaf kita boleh terus tak valid. Tawaf kalau tak valid, haji tak valid. Macam itu tuan-tuan dan puan. Kita takut-takut kita pergi ibadah haji, kita tak perasan sebenarnya haji kita tak sah. Itu yang paling kita takutkan tuan-tuan. Ustaz, macam mana saya confident? Awak confident, tapi awak belajar tak syarat-syarat tawaf? Tahu tak tahu? Kena yakin. Kena yakin, okey? Jadi itu adalah rukun. Rukun ni kalau tertinggal memang tak sah, memang akan kena qada tahun depan. Beza dengan wajib. Wajib itu kalau tak buat, okey, memang kalau tinggalkan dengan sengaja memang berdosa. Tapi haji awak tetap sah. Syaratnya awak bayar denda. Itu je. Okey, saya ulangi sekali lagi. Beza rukun dengan wajib. Rukun tu lebih ekstrim. Kalau tinggal habis terus haji tak kira. Wajib kalau awak tertinggal masih ada harapan haji awak sah, cuma kena bayar dam. Dam tu apa? Denda. Denda tu ikut awak pun ikut offense lah. Kan saman kan beza-beza saman. Ada orang kalau dia punya offense dia teruk, saman dia beza. Macam gitu juga wajib haji dia ada dia punya saman-saman dia. Kita panggil tu dam. Tak perlu kita bahaskan malam ini jenis-jenis dam dan bagaimana itu, nanti dah memang tak sempat. Kita punya tujuan nak dapatkan gambaran umum. Okey? Tuan-tuan Muhammad dah tahu beza rukun dengan wajib? Boleh insya-Allah. Wajib haji ada berapa? 5. Yang pertama, ihram di miqat. Ihram di miqat. Tadi dah sebut Ustaz, ihram, ya betul, jatuhkan niat itu rukun. Jatuhkan niat dekat tempatnya, itu nama dia ihram di miqat. Itu wajib haji. Ini tuan-tuan puan jangan risau. InsyaAllah siapa yang naik aeroplane bila kat dalam flight tu, nanti setengah jam ataupun 45 minit sebelum landing ke Jeddah, kita akan lalu miqat. Jangan risau siapa yang ikut under travel agent. Memang kena ikut under travel agent. Travel agent akan bimbing. Pilot pun akan update. Kita akan melalui miqat. Apa tak kisah apa nama miqatnya, Zulhulaifah ke, Yalamlam ke, kita tengok dari mana kita datang. Yang penting tuan-tuan dan puan, saya kasih tips. 1 jam sebelum landing, 1 jam sebelum kita tahu dah nak ni, kita dah mula bersiap-siap. Yang mana berkopiah dah kena standby buka kopiah. Yang mana masih berbaju kurung, buka baju kurung, gantikan dengan 2 helai kain yang putih. Yang mana belum bersihkan diri. Saya suggest daripada Singapura dah ketip kuku dah. Daripada Singapura rambut kita dah rapi-rapikan. Daripada Singapura dah mandi sunat ihram. Cuma solat nanti dulu, solat sunat ihram nanti. Solat sunat ihram nanti kat aeroplane boleh solat. Yang mana boleh lakukan sunnah yang susah nak lakukan waktu aeroplane, lakukan sunnah-sunnah tu dekat rumah. Jadi tak menyusahkan, jadi tak memberatkan. Itu tuan-tuan dan puan. Maka berihram dekat miqat tu wajib.
Ulama mengatakan siapa yang memang nak pergi ke tanah suci untuk tunaikan ibadah haji, tapi bila lalu mikot dia tak jatuhkan niat, dia sampai ke Jeddah dan nak masuk, dia baru nak masuk niat, tak boleh. Dia mesti patah balik dekat mikot tu tuan-tuan dan puan untuk jatuhkan niat. That's why jangan kita risikokan perkara ini. Kita make sure kita secure this wajib tuan-tuan dan puan. Kalau tak dapat ihram dari mikot, macam mana? Alamak, tak sah ke haji saya? Sah, tapi awak kena bayar denda. Sebab tadi saya dah sebutkan ini apa? Wajib haji. Kalau tertinggal sah tapi kena bayar denda. Jadi jangan, denda ni berat tuan-tuan. Denda ada yang kena sembelih unta, ada yang kena kambing, ada yang kena kasih makan, ada yang kena fidyah. Itu nanti. Wajib pertama ihram dari mikot. Wajib kedua bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Saya nak sentuh satu isu contemporary yang baru. Mungkin ada yang akan berangkat pada tahun ini. Jangan risau. Makna mabit tu sebenarnya adalah bermalam. Awak perlu ada di dalam Muzdalifah pada waktu malam. Sampai tengah malam itu baru awak boleh keluar daripada Muzdalifah. Nabi SAW ikut sunnah baginda Nabi SAW. Bila Nabi sebut mabit di Muzdalifah, Nabi sebut dengan lafaz umum. Bermakna tak kisah awak dalam keadaan berjalan, awak dalam keadaan berkenderaan, awak dalam keadaan sadar, awak dalam tidur dan sebagainya. Yang penting waktu malam awak di Muzdalifah dah dikira mabit. Ini untuk kita clearkan confusion yang ada pada sebahagian jemaah yang masih memikirkan, yang masih ingat, Allah Ustaz, tahun ini Saudi tak kasih turun bas. Memang betul. Okey, saya beritahu, tahun ini, sebenarnya tahun lepas pun dah tak boleh. Tahun ini dah kasih compulsory dah, jemaah-jemaah haji tak boleh turun bas bila sampai di Muzdalifah. Ustaz, maknanya ni dah tak boleh mabit ke? Nanti dulu, awak kena faham makna mabit tu apa. Mabit tu bermalam. Jadi bas tuan-tuan dan puan akan lalu dari Arafah keluar, dia akan masuk ke Muzdalifah. Bas masuk tak Muzdalifah? Masuk, dah kira mabit. Just that awak kena stay sampai tengah malam, baru boleh keluar daripada Muzdalifah. Dah dikira mabit. Dalam bas pun dikira mabit, turun bawah pun dikira mabit. Jangan kita ingat maksud mabit itu adalah turun, ada katil tidur. Mabit itu bukan naum. Bahasa Arab, naum itu adalah tidur. Mabit itu adalah bermalam dalam keadaan apa sekalipun. Saya harap dah tak ada confusion lagi, dah tak ada syak wasangka dalam hati lagi, Ustaz tak boleh mabit, tak boleh mabit. Tak ada. Fahami maksud mabit sahaja. Jadi begitu tuan-tuan. Nabi SAW dah sebutkan, para ulama pun sebut, bila mabit Muzdalifah tu walau sedetik pun dah dikira. Gitu je. Mabit di Muzdalifah tak disyaratkan the whole night, tak disyaratkan. Dia hanya disyaratkan walau sedetik. Maknanya lepas bahagian kedua malam, lepas tengah malam, dapat 1 second dekat Muzdalifah, dah kira bermalam. Jadi jangan kita risau, tuan-tuan. Dengan ilmu, bekalan ilmu, kita ada keyakinan. Bila ada keyakinan, was-was semua hilang. Selesai kewajipan yang kedua. Tadi ihram di miqat, yang kedua mabit di Muzdalifah, yang ketiga mabit di Mina. Mabit di Mina bila ni? Hari tasyrik 11, malam 11, malam 12, malam 13, wajib haji, min wajibatil hajj, daripada kewajipan haji untuk bermalam di Mina. Ustaz, macam mana Ustaz? Tahun ini kita dapat kemah, tapi kemah tak cukup semua jemaah. Kemah ini yang dia kasih ni untuk berapa ratus je orang. Kita kalau nak masukkan semua jemaah kita macam mana? Dalam mabit bin Mina, tuan-tuan dan puan, dalam mazhab Syafi'i ni ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia wajib haji, ada yang mengatakan dua-dua memang cakap wajib. Cuma pendapat pertama kata Mina ni kena bermalam sepenuhnya, mu'zam, sebahagian besar. Bermakna nak kena ada sebahagian besar di Mina. Tapi ada pendapat kedua yang lebih ringan, yang lebih sesuai, kalau diamalkan untuk sebahagian travel agency yang mungkin jemaahnya ramai tapi kemahnya begitu, ataupun memang ada atas apa-apalah situasi yang ada. Ada pendapat kedua mazhab Syafi'i mengatakan mabit di Mina walaupun sebahagian kecil pun dah dikira. Okey, Allah Taala alam. Ini wajib yang keberapa tuan-tuan? Yang ketiga. Ihram di miqat, bermalam Muzdalifah, bermalam di Mina. Yang keempat, melontar jamrah yang tiga tu. Okey, melontar jamrah yang tiga.
Dan juga yang kelima, ijtinab muharramatil ihram, menjauhi pantang larang ihram, menjauhi pantang larang ihram. Ada sebuah lagi wajib yang tertinggal di sini, iaitu melontar jamrah. Ni ada dua lah, melontar jamrah Aqabah. Melontar jamrah Aqabah malam raya, itu pun wajib haji. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Selesai rukun, selesai wajib haji. Ada satu wajib special, dia tak terikat dengan haji, dia terikat dengan sesiapa yang nak tinggalkan Mekah. Apa kewajipan tu? Tawaf wada'. Jadi tawaf wada' ni dia adalah wajib, cuma dia bukan wajib haji, dia wajib semua. Orang kalau tak haji pun, umrah pun wajib tawaf wada'. Orang yang nak pergi tanah Mekah, nak keluar tanah Mekah pun wajib tawaf wada'. Maka itu pun wajib. Selesai kita rukun, selesai kita wajib. Kalau nak sebut tentang sunnah, memang tak terkira, tuan-tuan. Memang tak terkira. Mula daripada kita nak keluar rumah, sunnah-sunnahnya sangat banyak. Saya berikan contoh. Nak keluar rumah tu, mandi dulu. Mandi tu kita panggil mandi sunat safar. Mandi safar. Kemudian solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat sunnatus safar. Baca qul ya ayyuhal kafirun, baca qul huwallah, doa 2 rakaat. Lepas tu baca doa safar. Kemudian keluar. Itu sunnah yang dilakukan di rumah. On the way pergi ke airport, sunnah kita baca doa kenderaan, sunnah dengan zikir. Ini sunnah-sunnah yang kita tahu. Sampai di aeroplane, dah nak masuk mikot tu, maka sunnah kita bersihkan diri, rapikan diri, berwangi-wangi. Sebab nanti lepas ihram dah tak boleh berwangi, jadi kita rapikan dahulu. Itu semua sunnah. Kemudian solat sunat ihram. Solat sunat ihram. Ini sekarang dah masuk timeline tuan-tuan dan puan. Dah macam-macam dah masuk dah dalam timeline. Solat sunat ihram, tuan-tuan dan puan. Nak solat bila tuan-tuan dan puan? Lepas jatuhkan niat ke sebelum jatuhkan niat? Sebelum jatuhkan niat. Jadi kita dah bersedia, dah pakai kain. Ustaz, saya ingatkan dah pakai kain putih tu dah kira dah berihram. Kan? Maksud ihram tu jatuh niat awak. Awak get ready dulu dengan kain-kain putih semua. Kat aeroplane tu solat sunat 2 rakaat. Solat sunat ihram ni, solat sunat, semua solat sunat boleh solat dalam keadaan duduk, tak ada masalah. Allahu Akbar dalam keadaan duduk. Dah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa sikit, baru jatuhkan niat haji. Okey, ni flow dia tuan-tuan. Saya terus terang saya katakan, waktu first time nak tunaikan haji memang gabrah. Saya tahu punca dia apa, sebab tak tahu flow dia sangat. Tapi bila tahu flow, insya-Allah lebih kuranglah gabrah tu. Memanglah ada gabrah, tapi kurang sikit. Jadi tuan-tuan, bila nak jatuhkan niat, tanya diri awak nak buat haji apa. Kerana haji itu ada 3 jenis. Awak nak buat haji, yang paling afdal adalah ifrad. Bermakna haji terus. Haji je terus ifrad. Umrah nanti, lepas dah habis haji tu awak buat umrah sendiri. So tu haji ifrad. Ifrad tu maknanya fardun, satu. Awak buat niat awak satu buat haji tu. Ada 2. Jenis yang kedua haji apa nama? Haji tamattu'. Tamattu' bermakna bersenang-senang. Maksudnya bersenang-senang apa? Awak buat umrah dulu. Awak dah buat umrah dulu, nanti kan dah terlepas, dah tahallul, dapat terlepas pantang larang ihram. Jadi awak tak payah pakai ihram kain putih all the way. Jadi tu namanya tamattu'. Tamattu' boleh bersenang-senang. Maknanya awak niat umrah je. Niat umrah. Nanti dah habis umrah awak dah boleh pakai biasa. Tapi Ustaz, bila nak buat haji? Nanti hari ke-8 nanti saya sebutkan. Jadi jenis haji kedua adalah haji tamattu', umrah first, then you buat haji. Ataupun haji yang ketiga, which is the rare punya haji. Maksud rare tu bermakna ni untuk khas untuk orang yang datang dah lah lambat. Lepas tu kena balik cepat pula. Jadi dia tak ada time banyak. Jadi dia buat haji kiran. Bermakna haji yang campur, gabungkan haji dan umrah. Jadi rumusan 3. Buat haji dulu baru umrah, nama dia ifrad. Umrah dulu baru haji, tamattu'. Dan juga haji plus umrah, nama dia qiran. Begitu tuan-tuan dan puan sekalian. Sebagian ulama mengatakan baginda Nabi SAW berhaji dengan haji ifrad. Ada ulama yang lain mengatakan haji Nabi SAW dengan haji tamattu'. Beza riwayat. Apapun, sekarang dah tahu, okey, sekarang aku nak buat haji ifrad. Dah. Kalau boleh beritahu pada pegawai travel agent, jadi dia boleh bimbing.
boleh, bagusnya kita beritahu begitu. Kalau orang haji ifrad senang. Niatnya nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya, sebut dalam hati. Maksud dia apa? Sahaja aku menunaikan haji dan berihramku dengannya kerana Allah. 3 perkara dalam niat tu mesti ada. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan haji dan berihramku dengannya kerana Allah. Dah. Ini untuk haji apa tuan-tuan? Ifrad. Ifrad Ifrad. Kalau orang tu buat haji tamattu', macam mana haji tamattu'? Umrah dulu kan? Maka nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat dia, sahaja aku menunaikan umrah dan berihramku dengannya kerana Allah. Kerana apa? Awak nak sekarang ni awak turun, awak terus nak buat umrah. Nah, kan haji tamattu' kan kita umrah dulu. Okey. Kalau qiran, macam mana qiran? Tergabung nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan haji dan umrah, berihramku dengan keduanya kerana Allah SWT. Very simple, very straightforward. You just ask yourself which type of haji you want to do. Ifrad, tamattu', qiran. Tuan-tuan dan puan, selesai je kita jatuhkan niat tu, maka officially bermula kita dalam pantang larang ihram. Officially bermula dalam pantang larang ihram. Dah kena tahu pantang larang ihram. Yang paling boleh. Jadi begitu tuan-tuan dan puan sekalian. Yang paling common tuan-tuan dan puan yang kita harus jaga adalah pantang larang ihram. Tak boleh kita tanggalkan apa-apa anggota badan kita. Maksudnya tak boleh ketip kuku kita, tak boleh cabut bulu kita, rambut kita. Itu yang pertama. Kemudian untuk lelaki, tak boleh tutup kepalanya. Kopiah dah tak boleh pakai, serban dah tak boleh pakai, apa-apa yang menutup kepala kita dah tak boleh pakai. Menutup muka pun tak boleh. Dan juga menutup kaki kita seluruhnya, semua dah tak boleh. Dan juga memakai pakaian-pakaian berjahit, semua dah tak boleh. Pakaian-pakaian berjahit yang meliputi, semua dah tak boleh. Dikecualikan yang boleh, jam okey? Masih okey? Cermin mata masih okey? Ini semua aksesoris mata masih boleh. Name tag boleh, tak ada masalah. Receiver, earpiece boleh, tak ada masalah. Cincin boleh, tak ada masalah. Kain, Ustaz, nak pakai kain pelikat. Kain pelikat kan berjahit, betul tak? Berjahit dan juga yang hujung dia semua tercantum kan? Itu tak boleh. Kalau awak nak pakai juga kain pelikat, potong dengan cara sampai yang hujung dengan yang hujung tak bercantum, tak terikat, tak terjahit, maka boleh digunakan. Ada orang, Ustaz, saya ini kalau saya pakai kain ihram terus, saya takut najis terkeluar daripada kelamin zakar. Kadang-kadang tuan-tuan kena ingat tau, ada air-air yang keluar daripada zakar ataupun kemaluan yang boleh jadi najis. Air mani, itu yang air mani walaupun air mani tak najis, tapi bila keluar tu dah kena wajib mandi. Tapi yang kalau tak mandi, air mazi ni tuan-tuan, air mazi ni kadang-kadang keluar. Air mazi ni kadang-kadang keluar. Seorang tu kalau sedang dalam keadaan bersyahwat, air mazi tu akan keluar. Takut kalau air mazi keluar terkena ihram, habis. Kalau terkena ihram habis, tawaf tak sah. Sebab tawaf syarat dia mesti dalam keadaan bersuci. Tapi ada orang dia tak keluar mani, tak keluar mazi, tapi keluar wadi. Wadi ni apa tuan-tuan? Air cecair yang keluar dalam keadaan seorang itu penat. Orang kalau angkat barang besar-besar, berat-berat tu, kadang-kadang terkeluar air. Terkeluar air tu. Air tu air wadi. Air wadi pun najis. Nak kena jaga ni tuan-tuan. Jadi macam mana nak jaga, Ustaz? Kat dalam flight ni lama. Pakai potong tu, kain pelikat tu, pakaikan. Pakaikan kain pelikat, baru pakaikan kain putih ihram tu. Kenapa? Nanti bila dah nak standby, kita hanya lepaskan air kain pelikat tu. Jadi kalau ada apa-apa najis tu terkena dekat kain pelikat tu, dah simpan, no problem. Kain putih tuan-tuan dan puan safe and secure, tak ada najis. Begitu tuan-tuan dan puan. Dah masuk pantang larang ihram, tak boleh bernikah, tak boleh menikahkan. Dan yang paling utama sekali harus dijauhkan adalah bersetubuh bersama-sama suami isteri. Dan ulama pun mengatakan muqaddimatul jima' pun menjadi haram. Perkara-perkara yang menjadi awal-awal sebelum persetubuhan, bercubu, bercium dan bersyahwat dan sebagainya, itu semua harus dielakkan. Itu sebab tuan-tuan, travel agency memang sengaja bila masuk ke apartmen shisha, kita terus separatekan, kita terus beza-bezakan suami daripada isterinya. Ini bukan nak pisah-pisahkan, tak.
Ini nak jaga red line tu. Kalau dah sama-sama, takut terjatuh. Okey. Jadi begitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, larangan ihram itu khas untuk lelaki. Ada yang bercampur dengan wanita. Untuk wanita pula, semua badannya ditutup kecuali mukanya. Jadi mukanya tak boleh ditutup. Mukanya tak boleh ditutup. Dan begitu juga ada larangan-larangan ihram yang lain. Tuan-tuan, bila masuknya kita dalam ihram, disunnahkan kita banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampailah ke apartmen, sampai kita get ready, sampailah kita masuk ke Masjidil Haram. Sampai ke di Masjidil Haram, tuan-tuan, dah masuk ke, dah nampaknya baik, dah nampaknya Kaabah. Penuhkan hati dengan rasa ta'zim, tuan-tuan. Hati ini, haji ini, ibadah haji is all about kerohanian kita, tuan-tuan. Jangan kita masuk dalam keadaan lalai, alah ni Kaabah, hari-hari aku nampak dia punya gambar. No. Bila masuk nampak Kaabah, baca doa, Allahumma zid hadal baita tashrifa wa ta'zima wa takriman wa mahabah, sampai habis. Semua ada dalam buku-buku panduan. Setiap travel agent pasti akan berikan. Ikutlah buku-buku panduan masing-masing. Begitu nama rahmati Allah sekalian. Kenapa kena pergi Masjidil Haram? Kita nak buat tawaf. Okay? Jadi bila orang yang buat haji ifrad, dia kan nak buat haji, tapi kenapa kena buat tawaf? Itu nama dia tawaf kudum, tawaf selamat datang. Awak datang depan tempat tuan rumah ni, macam mana tanda awak takzim? Awak buat tawaf kudum. Begitu. Jadi itu adalah tawaf kudum bagi orang yang buat haji ifrad. Ustaz, tapi saya tak buat haji ifrad, saya buat tamattu. Tawaf awak tu adalah tawaf umrah awak. Jadi tawaf awak adalah tawaf umrah. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, waktu tidak mengizinkan kita akan cuba sedaya upaya untuk mana yang kita boleh lah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Bila tawaf ni, jaga 8 perkara. Jangan risikokan tawaf kita, tuan-tuan. 8 perkara ni harus kita jaga. Yang pertama, tutup aurat. Muslimin, apabila berihram, pastikan kita punya kain bawah itu atas pusat kita, tuan-tuan. Saya faham ada orang tak nak pakai tali pinggang, nak pakai sendiri, nak ikat sendiri. Tapi kalau dah lendut, dah melurut, nampak pusat, ya Allah, terus dah tak, terus dah dikira langgar syaratnya tawaf. Kemudian yang kedua, syarat ini khas bagi tawaf, bukan untuk rukun-rukun yang lain, iaitu kena dalam keadaan berwuduk dan suci bersih. Jadi tawaf je yang kena ada wuduk. Kalau sa'i awak dah terkentut, dah terbuang angin, sa'i tak ada wuduk, tak ada masalah. Wukuf Arafah tak ada wuduk, tak ada masalah. Mabit dan semua tak ada masalah. Kalau tawaf sahaja awak mesti ada wuduk. Begitu muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Wanita pun yang dalam keadaan uzur, dalam keadaan haid, masih boleh teruskan. Sa'i boleh teruskan, dan juga apa orang panggil? Wukuf bi Arafah boleh teruskan, mabit semua boleh. Cuma tawaf sahaja dia belum boleh buat. Tunggu sampai dia suci baru boleh buat tawaf dan completekan sa'i. Begitu nama Allah sekalian. Maka syarat pertama tutup aurat, kedua berwuduk dan suci, yang ketiga tawaf fil masjid, mesti dalam Masjidil Haram. Tak ada istilah nak tawaf kat highway. Kalau highway dia buat highway kosong, itu tak boleh. Tawaf dekat highway, mesti dalam masjid. Dia mesti 7 pusingan, itu syarat yang keempat. Yang kelima, harus bermula dari Hajar Aswad. Jangan risau, Hajar Aswad yang mana? Kita tahu Hajar Aswad tu. Tapi bila ada kat situ, tuan-tuan, orang ramai nak cari Hajar Aswad macam mana? Ada tanda dia, ada kali hijau tu kan, ada lampu hijau, itu ada. Dan juga Hajar Aswad pun ada special lah. Nampak pintu Kaabah, dia betul dia paling dekat dengan pintu Kaabah itu. Itulah Hajarul Aswad. Ustaz, senang je pasal Hajarul Aswad. Tak, awak cakap senang sebab awak tengok sebelum ni dari TV, kamera angle dari atas, memang senang nak detect. Kat sana tu, supaya tak gabrah, kita kena tahulah. Okey, mulanya dengan Hajarul Aswad, dan Kaabah harus berada di kiri kita, dan juga ja'alu jami'i badanihi kharijan. Kita harus tawaf luar dari Kaabah. Dalam Masjidil Haram tapi luar Kaabah. Siapa tawaf di dalam Kaabah, maknanya tak kira tawafnya. Termasuk orang yang dekat-dekat sangat dengan Kaabah sampai ada Syazarwan. Syazarwan itu adalah sebuah tanah tu yang dia miringkan gitu. Syazarwan is part of Kaabah. Hijr Ismail is part of Kaabah. Jadi siapa yang waktu tengah tawaf tu
terus nak pegang dan sebagainya sampai dia melangkah ke atas Syazarwan, dia dah dikira dalam Kaabah. Tak kira tuan-tuan dan puan, harus patah balik sikit, kena teruskan. Boleh? Jadi begitu tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Dan juga bila kita sedang kita punya maksud Kaabah tu sebelah kiri tu, kita tak boleh terpaling. Kalau sampai orang langgar begitu sikit khafif tak ada masalah. Tapi kalau dah sampai kita terus menghadap kita punya badan itu dah dikira dah langgar syaratnya. Okey, tuan-tuan dan puan. Dan juga ada syarat ekstra, ada musarif fi niyah. Niat kita tak boleh ada penghadang. Niat aku nak bertawaf, niat aku tak boleh jalan ini kerana kejar orang, tak boleh. Niat aku tak boleh tawaf dengan aku nak lari daripada orang, tak boleh. Ini harus jaga. Kadang-kadang waktu kita tengah nak tawaf tu, grup kita dah dekat depan sikit, tak apa, teruskan niatkan tawaf. Jangan sampai niat awak terus 100% sebab nak kejar orang depan, tak mau. Itu dah dikira pemaling daripada niat. Itu boleh menjejas tawaf kita. Para ulama even cakap, orang yang tengah tawaf terus nak selfie dan sebagainya, nak sibuk-sibukkan diri dengan perkara selain tawaf, takut menjejas niat kita tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Selesai tawaf kita, barulah kita pergi ke sa'i. Orang yang buat haji ifrad, buatlah sa'i haji. Sa'i haji, maknanya dah senang, dah habis sa'i haji. Orang yang belum habis, orang yang buat haji tamattu, maka bila dah habis tawaf umrah, dia terus bertahallul, dia terus bercukur, bergunting. Selesai pantang larang umrahnya. Nanti cerita waktu dia nak jatuhkan niat haji, nanti cerita nanti bulan tanggal 8 Zulhijjah nanti. Itu untuk orang yang umrah tamattu. Untuk orang yang haji tamattu, yang haji ifrad, lepas tawaf terus pergi ke sa'i. Sa'i itu mesti mula daripada Safa, naik atas, zikir, tengok kepada Kaabah. Ini semua sunnah, sunnah tengok kepada Kaabah, doa menghadap Kaabah, baru turun. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdah, sampai akhir. Baca selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Okey, Rabbighfir sampai kat lampu hijau tu, Rabbighfir, sampai habis doanya. Setelah sa'i barulah selesai. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita berhenti di sini dahulu kerana azan Isyak telah pun berkumandang. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kesempatan yang ringkas ini, sebab kurang-kurangnya bahagian pertama haji selesai. InsyaAllah minggu depan kita sambunglah. Untuk 7 Justice minggu depan kita sambung bahagian yang kedua, perjalanan kita di dalam tanah suci. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala izinkan kita dapat berbekalkan dengan bekal ilmu, bekal takwa, bekal khasyah, bekal yakin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita haji yang mabrur. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalan karim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا